So you guys pernah rasa tak bila edit video sampai lama, lepas tu you dah tak tahu you tengah edit apa, and then you review balik you punya video, dia rasa macam cacat je. Day 26 cakap depan kamera. So masalah ni I selalu kena lah, sebab dulu masa saya edit video tu I terkusyuk masuk dalam edit video tu. Letak banyak transition, letak banyak sound effect, letak banyak effect. So macam mana nak elakkan masalah ni? So I ada 3 cara untuk review video kita so that you boleh edit video dengan lebih cepat lah. Okay, so yang first ialah jump cut yang terlalu banyak. So contoh yang jump cut yang terlalu banyak, you boleh tengok video saya yang sebelum ni. Okay, yang itu ialah rough jump cut. So kadang-kadang you tengok bila saya cakap ayat ni, saya akan cantum beberapa perkataan, so that you tengok bila saya cakap tu dia akan jump. Terlalu banyak ni, so akan feel that you punya video macam agak cacat lah. Macam mana nak elakkan benda ni? Ialah you boleh letak B-roll kat atas, so orang tak akan feel that benda ni jump cut terlalu banyak lah. And then next, you guys boleh guna J-cut atau L-cut. So maksud J-cut, L-cut ni ialah audio sambung dulu, lepas tu baru tunjuk video, atau video tunjuk dulu baru sambung audio. Contoh macam senario ni, ada 2 orang tengah cakap, and then dia dah start mula ada suara kapal terbang, and then you tak nampak kapal terbang dulu lagi, tapi you dah dengar suara kapal terbang. Lepas tu bila diorang dah habis cakap, diorang akan cut pergi video yang tunjuk kapal terbang tengah turun. Itu adalah salah satu J dan L cut punya konsep lah. Okay, so untuk tips nombor 2 ialah transition. Macam mana I guna transition I? Contoh, setiap kali I buat content I ialah ada hook, content dan CTA. So dalam pertukaran masa hook ke content, saya akan letak satu transition, so dia akan tahu sekarang kita dah masuk content. Mungkin dalam content tu you ada bagi 3, 5, 10 tips. Dalam tu you actually boleh letak transition lah. Jangan-jangan you cakap satu ayat and then you transition lagi, and then seluruh video you ada transition. So tak cantik lah you punya video. Transition, you kena ingat transition tu adalah untuk you nak flow you punya audience ke tahu you dah nak tukar point. So tips ketiga ialah font. So font you kena guna yang boleh senang baca lah. Jangan guna font yang terlalu fancy. Yang I selalu guna ialah Montserrat, Poppins, atau lagi satu yang saya asyik guna ialah Palettes. So ini semua saya guna kat CapCut punya lah. You boleh cari juga. Okay, font-font yang ini agak senang untuk orang dibaca lah, especially kat caption. Caption you nak orang baca dengan senang, bukan susah nak baca. So saya harap 3 tips ni boleh bantu you guys edit video dengan lebih senang lah. Jadi saya punya sharing untuk hari ini sampai sini lah. Saya Eng, kita jumpa esok.